Semenanjung ni aku akan troka menggunakan kereta lama ni. Assalamualaikum. Aku dikenali sebagai Afiq lah. Orang-orang panggil pun memang Afiq lah. Aku memang dalam bidang otomotif, dalam bidang pembaik pulih kenderaan. Sebelum ni banyak benda yang aku belajar lah dalam industri otomotif ni. Dalam masa yang sama, aku tercetus idea kebanyakan kenderaan lama ni banyak yang orang suka biar terbengkalai lah. Maksudnya kereta lama ni dia orang dah rosak, dia tinggal, dia beli kereta baru. Tapi pandangan aku, kereta lama ni dia sama je macam kereta baru. Cuma kita ni boleh perbaiki balik dia dan buat macam baru. Mungkin dekat situ banyak orang tak didedahkan perkara ni lah. Cadangan aku nak buat satu projek yang menunjukkan kereta lama ni boleh sama macam kenderaan baru, boleh berjalan semua tempat tanpa masalah lah. Jadinya aku nak buat satu projek yang kereta tu aku boleh buat A to Z dengan kos yang rendah dan berpatutan lah. Maksudnya dekat sana siapa ada kereta lama macam Suara, Wira, kereta-kereta yang dah 20 tahun ke atas, dekat situ kereta tu masih relevan lagi untuk pakai. Cuma keadaan sekarang ni mungkin lebih ke generasi baru nak nampak smart, performance, nak lebih bergaya, mungkin dia orang pilih kereta-kereta baru lah. Tapi kalau kereta-kereta lama nak lebih santai, kita boleh guna kereta lama. Okey, projek yang aku nak buat ni, mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang tak tahu. Mungkin tak jelas lagi lah. Okay, dekat sini aku akan jelaskan. Projek aku yang nak buat ni, aku akan ambil sebiji kereta Suara yang dah lama aku beli. Lepas tu aku akan repair. Tapi aku tak repair kesemuanya. Maksudnya aku akan repair asas. Maksudnya siapa yang ada minat untuk main kereta lama, dia akan boleh follow aku. Benda apa yang patut kena jaga, benda apa yang patut kena buat. Okey, dekat situ aku akan tunjuk lah step by step buat kereta tu sampailah kereta tu boleh berjalan di atas jalan raya. Okey, walaupun kereta lama, kereta yang dah tak ada rotek, kereta dah usang, kita masih boleh perbaiki dia dengan masih boleh cantikkan kereta tu. Dari situ aku dapat idea. Aku nak buat kereta tu pergi camping, pergi travel, semua aku nak buat Suara tu. Aku nak buktikan yang kereta-kereta lama ni masih boleh steady atas jalan raya lah. Dengan safety, dengan kerosakan enjin tu semua akan dijaga lah. Aku buat timing belt, benda-benda yang penting asas, benda yang aku tahu aku akan tunjukkan. Lepas tu aku akan buka dashboard, tengok wiring, benda yang patut. Aku akan kemas-kemaskan dalam. Untuk daripada segi enjin pula, aku akan tukar bahagian part-part penting daripada timing belt, water pump, hose air. Yang bahagian tu memang penting untuk perjalanan tu, benda tu memang kena jagalah. Yang kedua untuk enjin lah, kita ambil bahagian minyak hitam, benda asas je. Kita tak perlu restore A to Z macam baru terus. Kita akan buat step by step. Akan datang siapa ada kereta-kereta lama boleh ikutlah step yang aku buat ni. Mungkin boleh tiru ataupun terpulang lah nak pakai kereta apa ke, tapi dia ada jalan kerja tu, dia dah tahu, dia akan boleh pakai kereta lama juga. Itu pandangan aku lah. Okey, daripada segi kereta yang aku dapat ni, aku dapat kereta yang lebih 20 tahun, dah tersadai. Cuma kereta tu memang dah tak diusik lah. Kereta tu tak usik ada dalam lebih kurang 8 tahun lah. 8 tahun tu selepas tu owner dah tak cara dah ke kereta tu. Jadinya aku ambil, aku minta beli, aku nak buat projek ni. Aku nak membuktikan yang kereta ni boleh berjalan, boleh buat macam-macam aktiviti guna kereta lama dengan kos yang rendah, berjalan tanpa ragu-ragu. Daripada korang tengok keadaan kereta ni, dia memang keadaan yang teruk lah. Macam mana yang korang tengok ni, kereta ni macam ni lah keadaan dia. Cuma aku baik pulih sikit-sikit, tak perlu sekali cat semua. Maksudnya A to Z aku terus buka semua, cat terus tak. Aku akan buat step by step. Maksudnya minggu ni aku akan buat bahagian boleh jalan je. Minggu depan aku akan buat bahagian part lain pula, tayar ke, buat ikut kos yang kita cuba bajetkan lah. Benda tu kita akan, walaupun kereta tu tak siap sepenuhnya, kita akan bawa keluar. Kita akan pergi camping. Aku akan atasi lah macam mana keadaan kereta yang lama ni nak boleh jalan jauh, benda apa yang point yang kita
kita perlu check. Daripada segi body nanti aku akan restore A to Z juga, tapi kita akan ikut berperingkat. Macam mana korang tengok video ni, aku akan step by step, daripada engine, body, suspension, aksesori kereta tu nanti aku akan set up. Jadi korang boleh tengok daripada keadaan kereta ni lah. Dalam masa yang sama ni aku ada projek lain lah. Aku akan main satu performance car. Performance car ni aku akan selit dalam channel ni untuk kita enjoy sikit. Cakap nak rasa kelajuan sikit, aku akan selit sikit performance car. Sebab performance car pun aku ada main, cuma aku tak main dia dalam channel ni. Aku main channel ni untuk kereta lama yang aku nak travel lah. Kereta Iswara ni aku akan pergi merata semua satu semenanjung ni. Aku akan troker menggunakan kereta lama ni. Performance car ni korang kena tengok lah. Kereta yang aku nak buat selepas ni, kita apa, ini bahagian kita projek go. Kereta projek-projek untuk kita feel kelajuan sikit, tak high end sangat lah, yang sedang-sedang yang boleh dekat luar sana pun boleh merasa dengan boleh ikut step aku juga, yang sama juga, harga rendah sikit ataupun tinggi sikit. Tapi yang dua-dua performance car ni semua enjin yang aku dah tukar. Aku dah tukar enjin lah, aku tak pakai enjin asal. Sebab kita nak rasa sesuatu yang berlainan, body lain, enjin lain. Itu yang kita nak rasa kan. Tunggulah, seterusnya aku akan tunjuk. Sampai sini je video aku. Kalau korang nak ikut lagi info-info aku mengenai projek-projek aku ni, korang boleh follow info-info yang aku sediakan ni. Nanti korang boleh tengok lah apa perkembangan aku akan datang dengan projek aku nak buat selepas ni. Kalau korang suka, korang boleh subscribe lah untuk bantu aku play lebih tinggi. Jadi kita tunggu akan datang. Assalamualaikum.